Alright geng, kalau korang mencari cordless drill yang padu dan tahan lasak, selamba tembok dinding tak ada masalah, datang dengan maksimum torque 50 Nm tok. Skru yang panjang pun senang je masuk. Alright geng, jadi korang kena dapatkan brushless impact cordless drill daripada brand Nias NZ16. Yang ni approve daripada Suruhanjaya Malaysia tau. Jadi korang boleh check dekat website, yang ni memang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Brushless impact cordless drill daripada Nias ni adalah model Malaysia tau, lokal. Jadi dia berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia dan ada sirem. Datang dengan maksimum torque 50 Nm tok. Speed dia 20 RPM. Datang dengan 3 mode function yang korang boleh adjust dekat sini. Datang lengkap dengan charger 1.3am dan 2.0 Ah bateri. Jadi drill padu ni korang tak perlu risau bateri habis nanti korang charge je macam biasa. Jadi kalau korang kontraktor ke atau korang yang bertukang kat rumah ke apa, dapatkan cordless drill padu daripada Nias ni. Dia datang dengan waranti 1 tahun, jadi korang boleh register je dekat barcode yang disediakan ni. Yang paling penting, cordless drill ni ada sirem dan disahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Korang boleh check dekat laman web diorang. Jadi produk terbaru keluaran Nias ni, kalau korang nak boleh check dekat beg kuning. Sebab sekarang ni produk ni betul-betul tengah offer dan limited. Kalau korang nak, aku dah sertakan link, boleh check sekarang.